semakin baik, kita akan semakin lebih bijak untuk mengawal keadaan. So kita kena buat dulu yang penting. Orang yang hebat ni adalah orang yang buat dulu, fikir nanti. Buat dulu, baiki nanti. Bukan nanti tu tahun depan ke, minggu depan, tapi nanti bila contohnya macam saya sekarang. Mungkin saya dulu saya cakap dulu dalam video pendek je, dalam 3 minit, 4 minit. Tapi dah lama-lama saya selalu bercakap, saya selalu terbiasa dengan video rekod muka sendiri kan. Dah capai satu tahap, saya boleh cakap 7 minit, 8 minit untuk saya punya video dalam platform lain kan. Platform satu lagi. Jadi, benda tu dia akan slowly but surely kan. Korang akan train diri korang. Korang slow. Macam tu lah berlari. Kalau kita tak berlari secara